challenge dan kita takkan main OB dan kita takkan buat apa-apa. Dan salam raya. Assalamualaikum korang. Lama tak jumpa kan? Sebab kita raya. Macam mana raya korang? Best tak? Okay, jadi kita akan sambung balik sebab game ni lama dah kita tak main. Game ni apa nama entah? Lupa dah. Sorry tak apa. Jadi kita akan sambung tamatkan OB ni dan sambil kita cerita-cerita sikit. Macam mana raya korang Okay, tanpa basa-basi. Ayo gas. Okay, saya nak bagi tahu raya hari ni pula. Raya waktu saya ke raya dan saya raya. Okay, saya raya. Okay, tak lagu raya. Okay, raya kali ni saya sangat suka sebab raya ni best. Walaupun duit raya sikit tak apa. Siapa yang kat sini budak-budak incar duit raya je. Nah, tak baik tak baik buat macam tu tau. Mana ni? Sorry agak ke. Okay, terbalik. Okay, sabar. Ni Allah. Okay, kita mati tak apalah. Okay, ulang balik. 1, 2, 3. Okay. Sebab bocah apa? Bukan. Terbalik. Nah, kita selesaikan OB ni dululah. Tak boleh cerita ni kalau macam ni jatuh je. Dor. Wah, dia tak boleh lompat ah. Okey, dan raya kali ni saya dapat duit macam dah nak 80, 70 macam tu. Korang dapat berapa? Cerita. Nah, kenapa mati? Sabar ya, Mas ada gangguan sikit je. Nah, saya sudah like kawan. Maaf ya. Ya, sikit je kena tadi. Ya, okey. Kalau kita selamat dan kita kena fokus sebab game ni antara level susah tau. Jadi, aku kaya. Kita buat OB ni kita akan cerita-cerita lagi. Dan raya tahun ni korang best tak? Okey tak raya kali ni? Macam mana? Okay, dan saya akan melewati OB yang sangat susah ini. Okey, mantap. Nampaknya ulang balik. Okey. Sabar. Kita nak kena cepat tau. Kenapa aku jalan macam ni? 1, 2, 3. Oh, lupa. Dia boleh lompat dua kan? Lama tak ada main ni. Lupa dah. Oh, nasib boleh. Oh, jadi kita boleh shortcut lah kawan. Okey, jadi kita akan teruskan main game ni dulu sebab saya akan tamatkan dia dengan sangat cepat. Aslinya lambat. Okey, terima kasih. Sekian, terima kasih. Weh, jangan mati. Sabar. Ya, okey baru okey. Baru kita turun. Baru kita lompat. Baru saya dah nak jatuh tadi. Ya. Okey, mati. Sabar. Aduh, hai. Agak susah. Baru cun. Raya tahun ni saya dapat duit raya 70, 80. Lepas tu 70, 80 je. Tak masuk 80 lagi. Sikit kan. Tapi okey dah. Saya rasa bersyukur sebab saya dapat duit raya. Sebab saya nak beli figura Boboiboy. Siapa yang tahu figura Boboiboy dan tahu figura terbaru dia untuk tahun ni? Komen kat bawah. Kita akan unboxing time lagi. Sebab channel saya ni ada banyak yang boleh kita buat. Pula dah. Okey. Kawan-kawan boleh tengok saya main game, boleh tengok saya mati. Okey, mati. Okey. Kawan-kawan boleh tengok saya main game dan mati. Ulang balik aku nak cakap ni. Susah. Sabar. Dor. Mana boleh? Tak boleh lompat. Okay. Dan apa aku nak cakap tadi ya? Nah, lupa sudah. Allah. Nah, sambung je lah. Okey, dia cakap bismillah, jatuh.
Itu tak apa, bangkit semula. Lompat. Wah. Okay, kita sama dulu. Apa tadi saya nak cakap Lupa dah. Siapa orang dia pelupa? Lupa ingat bro. Kenapa dia tadi jatuh ni bro? Sini. Oh. Spiderman. Itu tau. Spiderman. Tak tahu lirik lagu. Kita sambung dulu. Spiderman. Kita jomblo man. Aduh, sabar. Nah, sabar. Kita sambung dulu. Nah, berapa minit dah ni? Okay, tunggu ya. Saya akan pergi ke depan jap. Saya akan pergi ke depan sebab OP ni akan lama dan membuangkan masa untuk tengok cerita kita ni. Cerita. Nak tahu cerita dia macam mana? Ya, tengoklah. Nah, Iqmal lu. Okay, tunggu sebentar ya kawan-kawan. Okay, kawan-kawan, kita akan sambung lagi. Dan tadi berapa? 28 ke 29? Penting 20 lebih. Dan sekarang kita 45. Jadi tinggal sikit lagi kita akan menuju ke depan dan menuju kemenangan. Suara. Okay, jom. La. Nah, kena baca mantra dulu. Unlock mode dream. Okay, lagi. Sabar. Kalau saya diam maksudnya mode dream Saya terus matamu. Ya, okey. Kita menang cuy. Kita habiskan ni dalam 7 minit. Yeah. Akhirnya sampai juga. Menang gak? Sekarang kita akan teleport ke Aqua World. Dan mungkin nanti kita akan sambung di next video ya kawan-kawan. Dan terima kasih dah tengok channel ni. Boleh saya minta tolong like dan subscribe. Nanti jumpa lagi tau. Bye bye.